Tengok ni guys, ini Jayco J5 EV, model sama dengan J5 petrol turbo yang lawan Proton X50 tu, tapi ini versi EV pula. Jom tengok apa yang baru, apa yang lain. Styling kereta ni lebih kurang sama dengan the petrol version, tapi bumper dia ditukar habis, tak ada lagi grill di tengah. To me, ni nampak lebih kemas, tapi dia kurang macam Jayco lah sebab tak ada lagi the usual waterfall grill macam J7 dan sekarang J5. Anyway, dekat pasaran lain, Jayco ada jual body kit yang buat kereta ni nampak lebih macam the Range Rover Evoque, tapi yang tu macam tak malu sikit lah. Also, kalau korang tanya kenapa kereta ni ada misai dekat depan, telinga dekat atas, that's because we are at a CAT Expo. Sebab sama dengan J5 versi petrol biasa, Jayco cuba marketkan kereta ni sebagai kenderaan mesra haiwan. Dekat tepi, rim dia saiz sama 18 inci, tapi design dia baru sikit kalau compare dengan the petrol version. Tayar pun dah upgrade sikit dari Chaoyang jadi GT. Dekat belakang pula exactly sama dengan versi petrol, cuma batch J5 tu kalau petrol dia warna merah, yang ni warna biru. Dan sebelah kanan ada tulis EV. Yang tak bestnya, this EV version pun belum ada option to get a black roof macam pasaran lain. Maybe dia tunggu the next hybrid version kot. Masuk dekat dalam, again semua sebiji sama dengan versi petrol. Termasuklah meter yang nampak macam calculator ataupun skuter ni. Ni memang tak lawa. Pasaran lain banyak dah dapat a proper colour screen meter. So yang ni Malaysia dapat low spec sikit lah. The rest of it, the seats ada line piping warna biru for EV. Also, J5 EV ni dia ada proper pet mode sama macam Tesla. So korang boleh tinggalkan your pets in the car. Boleh set aircon so cabin tak panas. Part belakang tak ada beza dengan versi petrol. So ruang kaki dia okey sahaja, tak adalah besar mana. Yang bagusnya level lantai dia pun tak ditukar juga. So duduk dekat belakang still rasa selesa lah, tak rasa mencangkung macam a few other EVs yang lantai terlalu tinggi. Boot dia pun saiz sama dengan petrol dan di depan ada frunk tapi kecil je lah. Next, on to the EV bits. Model ni pakai satu electric motor di depan, front wheel drive, 211 PS, 288 Nm torque. 0 ke 100, 7.7 saat. Jauh lagi laju daripada the normal petrol version with a 1.5 litre turbo. Yang tu lebih 10 saat. Bateri dia 59 kWh, jenis LFP supplied by CATL. So the full range 402 km on the WLTP cycle. For charging pula, AC dia ada onboard charger 11 kW and for DC maximum 130 kW. Dia boleh naik daripada 30 ke 80% SOC bawah 30 minit. And the unique part, charging flap dia ni, power dia macam kereta EV mahal. Harga kita belum tahu lagi, tapi considering size dan specs kereta ni antara Proton EMAS 5 dengan EMAS 7, so hopefully dia tak lari jauh lah banding dengan the petrol version yang sekarang RM102,000. Kalau boleh masuk bawah 100,000, even better. So ni dia guys, Jayco J5 EV coming soon to Malaysia, CKD di Shah Alam. Best ke tak best? Boleh lawan Proton ke tak? Tulis kat bawah. Ciao.